Petinggi Aceh bejut lagi asal metumai dulu. Baru pun buah pulau dikembalikan. Letak lain hak-hak orang Aceh yang belum dikembalikan. Ni ingat, dia fikir ke masyarakat, mandu-mandu masyarakat rakyat berjuang merebut pulaunya. Termasuk Gino Simayor yang kau dilaporkan. Ni ingat, saudara-saudara. Tanya, bek terlupakan bahawa letak but di Aceh yang lain-lain pun di petinggi-petingginya. Olehnya, watai kali darabut, bek sampai untuk hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan hasil. Yang beningat, saudara Leon, petinggi-petinggi di Aceh beningat, baik dengan gara-gara kembali Pulau Aceh dan dikelola je kedosa bagi orang drone, tambah dosa dengan korupsi nah. Dipati. Ya, ningat apa tu yang lu pegang. Jepat si mayor yang berjuang walaupun dengan itu mana. Ha? Ni petubik statement kau. Baik sampai laporkan. Dan urung lain mendum yang berdoa. Terima kasihlah. Baik seolah-olah kan long berjuang. Kan mandu yang demo termasuk kamu-kamu konten kreator kadang-kadang diancam. Nak apresiasi. Baik long lah, kakak long lah. Hanya nekalan masyarakat mandu. Menanci hotel masing di pulau-pulaunya. Ni bagi baik pengut ni. Orang yang baik dapat korupsi. Dahsyat ni. Nyo pingat, nyo bengih di pulau. Hai buat fikir le, lu mudah ketiga. Dang-dang dah mati. Ni bengih di pulau. Hai buat fikir le. Ha? Yang penting urang drone ni beningat mati mandu. Beningat. Hana payah nak korupsi bayang-bayang dah. Hana tabah mati yang hadra. Betul juga.